Korang tahu tak, headphone ni padding dia sangatlah lembut. Memang selesa dan ringan bila pakai, tak terasa macam ada headphone pun dekat kepala. Tengok ni HiTune Max 5C wireless headphone daripada Ugreen. Dia punya design memang lawa, dia punya build quality pun sangat premium. Tengok dia punya padding, memang lembut. Dan ke atas ni pun ada padding lembut juga. Untuk saiz korang boleh adjustkan dia ikut saiz kepala korang. Just tarik je macam ni. Dan dia punya ear cup ni pula boleh lipat dan paling penting dia boleh pusing macam ni. So bila pakai dia memang akan terletak selesa je kat telinga korang. Dia punya sound pula serius sangat sedap dengar. Dan bass dia memang superb. Dengar ni. Tambah best lagi dia ada noise cancelling mode juga tau. Yang ni serius bila on terus tak dengar bunyi luar. Memang padu. Dan kalau tekan lama-lama button ANC ni dia akan switch ke ultra low latency gaming mode pula. Dia punya ketahanan bateri boleh tahan sampai 75 jam kalau tak on ANC mode. Dan 45 jam kalau on ANC mode. Dia dah bagi kabel type C ni untuk charging dia. Bagi abang sangat puas hati pakai headphone ni. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.